Geng-geng budak Gen Z tak tahu ni. Tak tahu ni jenama ni kan. Dia tak tahu ni jenama apa ni. So yang mana yang tahu jenama ni kira macam dia dah tua dah tu Dah sedar So yang ini dia nama Mohawk. Okay, sekarang ni Mohawk dia ada apa ni? Dia ada buat cermin mata tau. Cuma slide dia satu je lah. Okay, slide-nya satu saja. Dia tak ada dia punya cover dia. Dia bagi kotak macam ni je. Kalau dia bagi siap dengan dia punya cermin mata, dia punya apa cakap, dia punya bag dia apa semua sekalian. Perfect. So ini dia cuma dia punya cermin mata ni. Ini kalau buat raya ni, memang mengancam So yang ini adalah cermin mata Mohawk dia ada sound system sekali dekat cermin mata ni. Yang ini yang aku beli ni, ini yang jenis apa? Yang jenis kalau macam panas, bila kena matahari dia akan jadi gelap. So bila macam kita pakai pada waktu malam, dia akan jadi lebih cerah lah, senang cakap macam tu. So ini dia punya lens dia ni, aku pilih warna hijau Warna hijau kalau kau tengok ni kan. Pecun siut. Dia punya apa orang cakap? Dia punya frame dia ni ataupun dia punya design dia ni macam Ray-Ban Wayfarer punya design. Okay? Cuma dia tak ada chop lah apa-apa semua. Dia cuma ada chop dekat tepi sini saja. Tapi mana-mana yang orang tengok, bila korang pakai cermin mata Mohawk ni, mesti diorang tahu dah, ini cermin mata bukan biasa-biasa, babe. Sebab cermin mata ni, okay, dia luar biasa sikit, dia boleh keluar sound system. Weh, ya ke? Dia aku tunjukkan dengan korang. Betul Ini cermin mata ni, dia boleh keluar sound. Korang tak payah pakai earphone, comparekan dengan handphone korang, nanti dia akan keluar suara dekat sini. Dia akan keluar suara dekat sini. So macam mana cara nak pair dia? Nampak tak sini ada button, dia punya touch dia ni. Korang on dia. Okay. Sampai dia keluar bunyi. Okay. Dia dah on, dah bunyi. Mungkin korang tak dapat dengar lah. Minta maaf lah sangat-sangat. Tapi, okay. Korang onkan korang punya Bluetooth. Ini aku tunjukkanlah dengan korang sikit. Simple saja Kita onkan kita punya Bluetooth. Okay, Bluetooth dah on. Aku pairkan dia punya apps dia. Dia punya ni. Kod dia adalah SE100. Okay, aku dah boleh try buka music sikit. Kita dengar sama-sama. Boleh? Dia mesti kena lagu era-era aku lah, era-era 90-an kan. So jadinya kita skip. Okay. Syahdu. Kau dengar bunyi dia. Dia nama Mohawk ni tak mengecewakan Lengkap dengan Twitter, lengkap dengan bass. Mantap Dan design dah cantik, sound dah cantik. Memang best Okay, sekali lagi. Kau dengar dia punya bunyi Twitter dia. Memang best. So yang ini, okay, aku letakkan kat dalam beg kuning. Sungguh aku cakap korang janganlah, kau pergi dah, tekan je beg kuning tu, korang klik beg kuning, korang tengok harga dia. Korang mesti tak percaya punya. Okay, harga dia memang tak mahal. Function dia memang baik semua sekali. So bila korang beli macam ni lah, korang akan dapat dia punya charger dia apa semua sekali, dia punya kotak. Sebab tu lah aku cakap tadi kan, slide dia satu je. Dia tak ada cover untuk simpan kita punya cermin mata. Kalau ada, perfect. So yang ni aku letak kat dalam beg kuning. Okay? Assalamualaikum.